Main game dalam masjid tak boleh, makruh. Okey, kita buat perkara yang dibina masjid untuk benda tu. Kita nak tarik orang-orang anak muda dan kanak-kanak ke masjid, jangan main dalam masjid. Main di tanah masjid. Buat di di luar sana, bukan dalam masjid. Okey. Lepas tu jangan berhibur dalam masjid. Hiburan di luar masjid. Itu pendapat jumhur ulama. Contohnya kita ketuk kompang kena ada perkahwinan. Kita kahwin di masjid, maka kita ketuk di luar sana. Supaya keluar pada khilaf ulama yang melarang. Jadi kita nak buat apa-apa, tandingan melukis masjid anjur. Baguslah. Kerana mendekatkan qaryah kepada masjid. Tapi biasa kesesuaian itu ada. Kalau berselawat dalam masjid boleh. Tandingan azan dalam masjid. Tandingan selawat tu dalam masjid. Kalau game sebaiknya makruh tu, benda-benda makruh lagu tu di luar masjid. Okey.